untuk kepada kewujudan kenyataan pengetahuan untuk kepada korang semua, lelaki dan juga perempuan. Itu kalau apa aku boleh mengatakan kewujudan kenyataan itu kalau sekiranya perkara yang diwujudkan secara kenyataan oleh Tuhan korang, iaitu Allah sebagai lelaki, itu pada agama Islam, iaitu memperbanyakkan nama Muhammad, yang dah boleh dikatakan kewujudan kenyataan secara terang-terangan, perbuatan yang diwujudkan secara kenyataan oleh Tuhan korang, itu Allah sebagai lelaki. Dan sebegitulah kewujudan kenyataan kalau sekiranya Tuhan korang, iaitu Allah sebagai lelaki, kewujudan kenyataan datang pada hidup aku yang aku tidak meminta dan juga tidak mencari. Kewujudan kenyataan Tuhan korang, itu Allah. Dan sebegitu juga sebagaimana kedatangan dia pada hidup aku yang bersikap kurang hajar dan juga biadab dengan keadaan tidak ada tujuan arah. Kewujudan kenyataan dia sebagai Tuhan, itu Allah sebagai lelaki. Dan sebegitu juga dengan keadaan yang kurang hajar, biadab datang pada kehidupan aku, pada hidup aku, dengan keadaan tidak menegur, tidak bagi tahu perkara apa yang aku kena buat, perkara apa yang aku kena fikir. Dan sebegitulah dengan keadaan dibiarkan keadaan aku berfikir seorang diri. Dan sebegitulah perkara apa yang aku boleh mengatakan sikap perangai yang kurang ajar, biadab, kewujudan kenyataan Tuhan korang, iaitu Allah sebagai lelaki. Dan sampai dah tahap datang dengan keadaan menuntut hak milik daripada salah orang, itu aku. Dia dah salah orang untuk menuntut hak milik dia. Dan sebegitu juga sampai tahap dia menutup pahala, rezeki untuk aku. Dan sebegitu juga kewujudan kenyataan disebabkan kekuasaan dan juga kekuatan dan juga kemampuan milik yang terdapat pada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan taran dan juga alam kehidupan kenyataan yang berkeadaan tolong dan juga bantu aku pada hidup aku. Sebegitulah kewujudan kenyataan sebagaimana apa yang korang nampak semua, iaitu bencana dan juga kebakaran dan juga kemalangan. Sebegitulah perkara yang boleh dikatakan kewujudan kenyataan perkara yang boleh dikatakan kebaikan yang datangnya daripada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan taran dan juga alam kehidupan kenyataan untuk tolong dan juga bantu pada hidup aku, dengan cara kewujudan kenyataan diwujudkan bencana dan juga kebakaran dan juga kemalangan untuk mengajar dan juga membinasakan pahala dan juga rezeki milik kewujudan kenyataan Tuhan, iaitu Allah sebagai lelaki. Dan perkara apa aku mengatakan sesuai dengan keadaan dan padan muka. Dan sebegitulah sampai tahap kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan alam kehidupan taran dan alam kehidupan kenyataan mewujudkan sebanyak jumlah syurga dengan cara meninggalkan kewujudan kenyataan jenis lelaki yang bodoh, iaitu Tuhan korang, iaitu Allah sebagai lelaki. Dan sebegitulah keadaan kewujudan kenyataan yang berlaku. Dan sebegitulah kewujudan kenyataan keadaan Tuhan, iaitu Allah sebagai lelaki, yang berkeadaan tidak mampu untuk berkeadaan sebagaimana jumlah syurga yang telah diwujudkan oleh kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan alam kehidupan taran dan alam kehidupan kenyataan. Dan sebegitulah sampai tahap sebagaimana aku mengutuk dan juga menghina pada kewujudan kenyataan Tuhan, iaitu Allah sebagai lelaki, iaitu mewujudkan syurga untuk dibagi pada semua binatang, tumbuhan pun juga pokok. Tetap keadaan tersebut tidak diwujudkan untuk kebaikan kewujudan kenyataan Dia sebagai Tuhan, iaitu Allah
sebagai lelaki jenis dasar bodoh di dalam bumi. Itu perkara apa yang dia tunjuk kepada korang semua. Dan sebegitulah juga perkara apa juga aku boleh mengatakan, dia lantak dia lah, dia nak buang masa pada hidup aku. Walaupun aku dah berpuluh kali mengatakan perkara kepada kejutan kenyataan dia sebagai Tuhan Yesus Allah sebagai lelaki keluar berambus daripada bentuk dan juga hidup aku. Dia lantak dia lah, dia nak buang masa pada bentuk dan juga hidup aku. Yang penting kewujudan kenyataan dia tidak lagi berkeadaan mampu untuk mengejar itu sebagaimana kewujudan kenyataan syurga yang telah diwujudkan sebanyak jumlah. Itu yang diwujudkan oleh kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan taran dan juga alam kehidupan kenyataan. Dan segitu tak perkara apa peringatan kalau dia berterusan untuk menjaga pahala rezeki korang yang bernama Muhammad, dia boleh teruskan. Aku tidak berkeadaan dengki dan juga cemburu. Yang penting kewujudan kenyataan sebagaimana ruang besaran dan juga alam kehidupan taran dan juga alam kehidupan kenyataan tetap berkeadaan tolong dan juga bantu aku. Itu dengan cara tetap diwujudkan bencana dan juga kebakaran dan juga kemalangan. Dan begitulah perkara apa aku boleh mengatakan dengan keadaan terlalu banyak bukti-bukti video kalau aku nak tunjuk kepada korang semua. Tapi tak penting untuk aku tunjuk kepada korang semua. Yang penting cara korang menggunakan barang, itu sebagaimana barang telefon, barang untuk berhubung, barang yang boleh tengok rakaman video. Korang tengoklah sendiri, banyak nama Muhammad yang berkeadaan dibunuh, yang berkeadaan mati dibunuh oleh kewujudan kenyataan ruang besaran dan juga alam kehidupan taran. Itu dengan cara sama ada bencana ataupun kebakaran ataupun kemalangan. Dan sebagai contoh seperti kemalangan helikopter milik tentera yang berkeadaan jumlah, apa nak kata berapa ramai berapa orang ataupun berapa ramai, boleh katakan majoriti semuanya nama Muhammad. Dan itu adalah balasan dan datangnya daripada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan taran dan juga alam kehidupan kenyataan untuk korang yang bernama Muhammad. Dan cara juga untuk menghukum dan juga memberi pembalasan dan juga dengan cara mengutuk dan juga menghina kepada kewujudan kenyataan Tuhan Yesus Allah sebagai lelaki di dalam bentuk bumi ini. Itu daripada kewujudan kenyataan ruang kebesaran dan juga alam kehidupan taran dan juga alam kehidupan kenyataan. Dan perkara apa yang aku boleh katakan sebagai penutup kata, perkara apa yang aku boleh mengatakan, pergilah mampus engkau walaupun kau Tuhan, dan padan muka engkau walaupun kau Tuhan, dan sebegitulah engkau.